Tengok, dia baru letak. Sekarang ni, ini kereta Singapura mari. Tengok taktik dia, dia buka bonet supaya orang tak tahu. Okey. Dan ini BHP air tawar. Tengok. Bila saya datang tegur, baru dia mau letak itu pump. Ini orang kerja stesen minyak tapi dia buat-buat tak tahu. Tengok. Sekarang you mau cerita macam mana? You sendiri tahu ini Singapura punya kenderaan. Kenapa you ambil RON 95? Mustahil you tak tahu. So apa tujuan you buka bonet? Tengok itu taktik dia. Dia tak nak orang belakang nampak dia punya Singapore plate number. Bukan, bang. Sorry, saya tak tahu. Betul, saya tak tahu. Boleh kasih minta maaf. Bukan minta maaf pada saya. Ini undang-undang. Saya tak tahu. Saya baru. Kalau stesen minyak ni benarkan, you tak salah. You cuba. Tak apa. Ini salah. Ini stesen minyak salah. Kenapa dia benarkan? You buka bonet supaya orang tak nampak you punya nombor plate. Saya tengok undang-undang salah, saya tegur lah. Dia tahu you patut beli minyak mana. Saya tak tahu. Saya cuma mari tambah. Saya suruh dia tambah. Mana satu mau tambah sama. Kaki kencing.